Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi, saya nak share kepada anda, okay, berkenaan dengan funnel integration yang wajib anda kuasai sekarang. Okay, sekiranya anda bisnes secara online, okay, dan anda pasarkan produk anda secara online menggunakan FB Ads dan sebagainya. Okay, jadi saya suggest anda tengok sampai habis video ni sebab ini merupakan satu video yang saya cuba expose dan mungkin memberi manfaat kepada anda dan boleh anda implement dalam anda punya bisnes. Okey. Jadi first kali saya nak tunjuk kepada anda step yang pertama adalah okey, anda perlukan apa ni website yang menggunakan WordPress, di mana anda kena ada website dan anda perlu ada fresh content yang menunjukkan bahawasanya anda merupakan expert dalam niche anda. Okey. Contoh anda dalam bidang pakaian, okey, menunjukkan bahawasanya anda expert dalam produk anda, dalam niche kecantikan, dalam niche produk digital dan sebagainya. Dan website WordPress sangat mudah dan anda tak perlu menggunakan sebarang kos. Okey, jadi saya akan tunjuk kepada anda bagaimana untuk bina step by step. Okey, untuk bina laman web menggunakan WordPress, anda hanya perlu setup anda punya hosting dan domain sahaja. Okey. Dan step yang kedua, anda perlukan platform e-commerce, di mana e-commerce saya gunakan kenapa? Sebab anda boleh bahagikan kategori customer anda. Okey, daripada yang pertama dia tengok anda punya content produk anda, dan yang kedua dia tengok dia punya add to cart, dan dia buat, kita kata, check out, dan dia buat pembelian di website anda. Jadi daripada satu ke satu tu kita akan capture dan kita akan simpan sebagai database dan kita boleh retarget kembali. Okey, jadi plugin yang saya gunakan adalah WooCommerce, dan anda boleh kuasai walaupun anda tiada modal, dan anda boleh belajar buat sendiri. Okey, WooCommerce, just anda buat saja, just follow saja video yang saya akan tunjukkan nanti. Dan step ketiga, anda perlukan satu plugin untuk rekod anda punya retargeting, okey, supaya anda boleh gunakan nanti anda punya audience, okey, custom audience yang anda gunakan, okey, untuk anda retarget balik customer anda, okey, based kepada anda tapis tadi, okey, yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Dan kemudian anda menggunakan FB Ads bagaimana untuk lebih melonjakkan jualan anda, okey. Jadi jualan sama ada banyak ataupun sikit bergantung kepada sejauh mana tahap promosi anda. Okey. Sebab ini adalah video lebih pada praktikal dan saya tunjuk kepada anda. Jadi yang seterusnya adalah kita akan gunakan kesemua sekali. Okey. Daripada telah selesai kita bina kita punya WordPress, anda follow saja bagaimana untuk bina website sehingga siap, dan anda akan bina kedai online anda menggunakan WooCommerce dan pasang retargeting anda, dan kita akan buat FB Ads, okey, berdasarkan apa yang digunakan nanti. Okey. Okey, jadi anda bakal pelajari 4 layer dips, okey, retargeting. Okey, first kali, siapa yang tengok anda punya view content. Okey, view content maksudnya anda punya produk dia tengok, anda dah rekod seorang. Okey. Kalau 100 orang, anda dah rekod 100 orang. Dan yang kedua, anda akan capture bahagian view card. Okey. Siapa yang view card di bahagian produk anda akan capture di bahagian audience anda nanti. Dan yang ketiga, kita akan capture bahagian check out. Okey, siapa customer yang check out di bahagian produk anda. Dan last sekali, kita akan capture siapa yang purchase. Jadi ini adalah high targeting, di mana anda boleh dapatkan yang benar-benar kualiti anda punya audience nanti. Jadi kalau betul anda nak belajar, serius nak belajar, saya nak ajak anda join saya punya membership. Okey. Anda akan belajar secara virtual learning dan anda akan dapat akses, okey, anda punya membership. Belajar step by step, okey. Daripada zero anda bina anda punya website WordPress. Dan daripada zero anda bina anda punya kedai online, okey. Tak kira lah anda mempunyai banyak produk, okey. Anda mempunyai banyak variation anda punya produk. Jadi anda boleh setting sendiri tanpa anda gunakan khidmat programmer ataupun designer. Okey.
dan anda boleh kontrol anda punya content dengan mudah, dan anda boleh kontrol anda punya copywriting nanti di bahagian WooCommerce anda, di bahagian e-commerce anda. Buat sendiri saja tanpa menyusahkan programmer, tanpa menghabiskan wang anda. Jadi saya nak anda join sekarang, okey, sebab ini adalah high level premium belajar, dan anda boleh belajar terus apabila anda dah join saya punya membership, dan pastikan anda akses saya punya web URL nanti, okey. Dan nanti saya akan update bersama dengan one time offer, bukan sahaja berkaitan dengan Facebook e-commerce, okey. Maksudnya anda akan dapat bahagian WooCommerce nanti bila anda upgrade di bahagian OTO nanti. Dan saya harap anda cuba dapatkan package ini, sebab dia tidak terhenti di sini saja, dan memang saya akan update dari semasa ke semasa, dan anda akan dimasukkan di dalam grup support nanti. Okey, saya harap anda dapatkan package ini, dan package ini sangat lain daripada lain disebabkan saya buat dalam bentuk membership, dan anda akan rasai bagaimana belajar secara virtual learning, okey, step by step. Okey, saya harap anda grab dan anda access bahagian link yang saya sediakan untuk tengok lebih detail, dan saya harap anda grab saya punya offer nanti, okey. Dan anda boleh update saya punya email dan sebagainya nanti, okey. Jadi saya harap berjumpa anda dalam WordPress Mastery dan WooCommerce Mastery Membership. Okey. Assalamualaikum.